Nak tahu cerita Selangor? Jom. Bukan kisah biasa-biasa, tapi kisah luar ekspektasi yang ramai orang tak sedar. 3 pelajar OKU dari Selangor dengan 3 cabaran yang berbeza, tapi semua A dalam SPM 2025. Seorang daripadanya, Muhammad Aish Imtiaz Muhammad Fuad, menghadapi OKU masalah pembelajaran. Orang lain mungkin faham bila diajar sekali saja. Dia mungkin perlu ulang berkali-kali. Tapi dia tak pernah berhenti. Kesabaran dan kegigihan belajar ni memang tinggi. Yang seorang lagi ni pula, Nur Anati binti Muhammad Lasim Mulyadi. Dia ni OKU penglihatan. Dunia dia bukan dalam bentuk visual, tapi dalam bentuk bunyi, hafalan dan daya ingatan yang luar biasa. Bayangkan kehidupan kau tanpa penglihatan. Mesti susah kan? Tapi hebatnya dia. Dan seorang lagi ni pula, Diana Zulfa Zulfi. Dia ni OKU fizikal. Pergerakan harian bukan sesuatu yang mudah, tapi dia tetap hadir ke sekolah, tetap duduk dalam kelas dan belajar. Dan apa hasilnya? Bukan sekadar lulus, tapi cemerlang. Bukan sekadar cukup makan, tapi semua A. Kalau kisah ni buka mata kau, follow untuk lebih banyak kisah inspirasi sebenar.